ni hak mana sebut hari ni bahawa merdeka ni bukan baru. Dia bukan orang Melayu tutup merdeka, orang Islam tutup merdeka. Tokoh merdeka ialah golongan Nabi-Nabi, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 36 dalam surah At-Taubah, bahawa Allah Taala buat dunia ni jauh daripada langit bumi lagi, dia rancang dah. Dia nak buat 12 bulan ada setahun. Dalam 12 ni dicabut 4 bulan, disebut bulan haram, iaitu bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan ada setahun ni kira bulan merdeka. Amba sebut lagu tu supaya kita sedar bahawa merdeka ni bukan kerja kita, kerja Nabi. Nabi merdekakan manusia bukan daripada bangsa, bukan daripada Melayu, hamba orang putih. Dah, merdeka daripada nafsu kita. Kalau orang putih ni jaga tanah bahagian hari tu, dia Islam misalnya, tak boleh kita hambat dia. Kalau kena hambatnya adalah nafsu jahat kita. La tazlimu fihin anfusakum. Oleh itu Tuhan kata, jangan hanya dirimu sendiri. Tengok jauh beza di antara anjuran kemerdekaan Islam dengan anjuran kemerdekaan hak manusia buat.